Aliran trafik selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri masih bergerak lancar pagi ini di beberapa lebuh raya utama. Untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama Douglas Elliot David di Plaza Tulgombak. Ya, selamat pagi Jay. Ketika ini saya berada di Plaza Tol Gombak dan apa yang boleh saya kongsikan keadaan trafik ataupun pergerakan aliran trafik di kawasan ini masih lagi berjalan dengan lancar dan juga terkawal sejak kami berada di sini pada pukul 8 pagi lagi. Dan jika kita bandingkan dengan jangkaan kesesakan terutama selepas musim perayaan, jumlah kenderaan dari arah Pantai Timur iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang menghala ke Kuala Lumpur, jumlah kenderaan tidaklah begitu banyak dengan keadaan di lebuh raya di LPT 1 dan LPT 2 masih lagi lengang. Dan begitu juga merujuk kepada aplikasi navigasi seperti Google Maps dan juga Waze, keadaan di beberapa lebuh raya utama juga masih lagi bergerak lancar. Dan ini mungkin kerana ramai juga warga kota telah pun pulang malam semalam dan ada juga yang masih memanfaatkan cuti panjang sempena dengan musim perayaan dan juga cuti sekolah ini untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga di kampung halaman masing-masing. Dan pun begitu, pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan aliran trafik akan meningkat secara berperingkat menjelang hujung minggu ini. Dan sedikit nasihat terutamanya bagi mereka yang ingin memulakan perjalanan pulang ke ibu kota, pastikan anda merancang perjalanan anda dengan baik dengan merujuk kepada info LLM dan memastikan kenderaan anda telah pun diservis dan baki kad touch and go anda mencukupi bagi memastikan perjalanan pulang anda selamat dan juga kekal lancar. Baiklah Jay, saya kira itu saja dahulu perkongsian aliran trafik pada pagi ini. Perkembangan seterusnya akan kami bawakan dari semasa ke semasa dan dengan itu kita kembali ke studio. Silakan Jay.